nampak cendol durian paling famous, paling moncoh dekat Ipoh dia. Ni kau tengok ni, the famous cendol durian in Ipoh. Moncoh weh. Mula-mula sekali confirm lah awak nak makan dia punya cendol durian yang sini kan. Sini memang top cendol durian dia. Dengan durian yang besar, segar-segar lagi, tak ada rasa durian lama tau. Lepas tu tengok cendol dia besar-besar cendol. Memang ada signature sendiri dah cendol tu. Air tangan orang ramai rasanya. Memang cukup lemak, cukup manis, cukup sekaliannya. Sudah ada juga ABC buah kat sini. Masa ni ke jenis buah ada, kau tengok ni. Bombong letaknya penuh. Puas hati juga makan kat sini. Takkan nak minum je kat sini kan. Ada juga makanan. Nampak saat ni ke jenis makanan ada cokotiao goreng. Nampak ni goreng panas-panas lagi ni. Memang layan petang-petang hari. Puas hati makan sini. Lagi satu ni mi kari dia ayam. Ayam pula udang dia sedap-sedap besar. Kena pula dengan laksa lagi. Nampak laksa sarang nampak ni. Memang layan. Kena dengan cendol laksa pula. Meleleh air liu. Dia bukan menu ni je dia. Dia ada goreng-goreng lagi. Goreng-goreng panas ni nampak ni. Nasi goreng ikan rebui. Kalau kau nak tahu ni bukan setakat belah petang je kan. Nasi goreng-goreng ni sampai ke malam kau tahu. Kau datang. Kalau malam-malam hari kau tak tahu nak makan mana, boleh datang sini. Nasi goreng ke mi goreng ke apa jenis ni. Saat ni ke goreng-goreng pun ada kat sini. Moncoh juga rasanya. Komen yang peminat ayu float tu kan. Ada juga saat ni ke jenis buah float ada kat sini. Keladi ke jagung ke apa kau boleh pilih. Layan. Kalau kau datang hari Jumaat, nampak ni memang ada dapat special menu nampak ni. Sarawak durian kau weh. Memang layan. Awak memang favorite awak ni. Dekat mana lagi nak dapatkan semua ni? Dekat the famous cendol durian in Ipoh. Dekat Ampang, dekat Petron Berkembar tu kau masuk dalam dan bawa belah kanan. Mantap weh. Jangan lupa terus like, share dan follow. Salam Perak Canggih ni.